Macam mana nak pecahkan batu karang dalam hempedu? Sekarang ni ramai sangat ada masalah batu karang dalam hempedu, tak kira lelaki dan perempuan. Jadi saya akan kongsikan 3 cara nak pecahkan dan pengalaman ayah saya sendiri berjaya dengan 3 cara inilah. Jadi siapa yang baru tengok video ni, saya nak minta anda untuk klik butang subscribe dan komen saya dah subscribe. Jadi batu hempedu ni daripada mana? Dia boleh jadi daripada kolesterol dan daripada asid. Daripada asid. So jadi 3 benda ni saya terus kongsikan straight to the point. Yang pertama nak pecahkan dia, pertama amalkan omega 3. Omega 3 ni sifat dia adalah untuk bakar lemak. Sifat dia adalah untuk bakar lemak. Dan anda yang dah berada pada tahap rasa sakit, ada yang dah demam, jadi maksudnya berlaku radang dan mungkin berlaku infection dah. So bila kita ambil omega 3, dia bantu untuk kurangkan radang, dia bantu untuk bakar lemak, dia bantu untuk cairkan kita punya batu hempedu tu. Yang kedua, saya sangat cadangkan amalkan B-complex lah. Kalau kita dah rasa tahap sakit, tak tahan, so bila kita rasa stres, kita rasa sakit lah, basically stress kan, masalah kita akan jadi semakin menjadi-jadi. Dan salah satu kelebihan B-complex ni ialah dibantu untuk tukar makanan kita tu jadi tenaga. Jadi lemak-lemak kolesterol yang kita makan tu bantu untuk jadi tenaga dan tidak orang kata menambahkan saiz kita punya batu hempedu tu. Dan yang ketiga, yang ni paling powerful lah. Yang ni paling powerful, dia adalah sejenis phytonutrient daripada bahan semula jadi daripada buah beri dan beberapa bahan-bahan ekstrak. Dan dia saya panggil polyphenol blend. Polyphenol blend ni dia ada kadar baikisal yang sangat tinggi. Kerja antioksidan yang baik adalah dia akan bantu untuk lawan segala benda yang abnormal yang berlaku dalam tubuh. So antara benda yang abnormal mestilah batu karang hempedu. Tak sepatutnya ada batu karang hempedu kan. Bila banyak dia akan tersumbat. Bila tersumbat itulah jadi senak, jadi macam demam, jadi radang. Sebab benda tu tajam kan. Baik, dan jadi bila ambil polyphenol ni, dia akan bantu naikkan kadar metabolisme. Dan dia akan melawan kerosakan sel, benda-benda yang tak normal. Jadi sepatutnya tak ada batu hempedu tu. Sepatutnya tak ada jadi ada kan. Bila ada jadi benda tu tak normal. Jadi bantu untuk proses tubuh kita itu untuk buang benda-benda yang tak normal. Bukan sekadar batu hempedu. Kalau kalau orang perempuan ada cyst, ada fibroid, ada benda-benda lain, benda-benda yang tidak normal, boleh orang kata polyphenol ni sangat bagus lah. Dan testimoni yang saya boleh bagi tahu tapi sebelum saya nak bagi tahu tentang testimoni, nak dapatkan 3 produk ni, yang penting teknik pengambilan yang betul, boleh dapatkan daripada kami. Klik link di bahagian description ataupun WhatsApp saya di nombor yang saya bagi di skrin lah. Baik, jadi ayah saya dia ada masalah tu lah. Dia dalam sebulan ke 2 bulan dia on off dia ada masalah demam, dan dia demam tu lama payah nak baik. So bila cek rupanya batu hempedu dia dah banyak. Jadi apa yang saya buat ialah saya balik kan, ayah saya still ambil rawatan hospital. Even dekat masa tu dia memang dah dekat uat pun kan, dia ada masalah infection sebab benda tu dah jadi luka, dah infection, ada nanah. Jadi saya bawa balik dan saya berikan 3 produk ni. Saya bagikan 3 produk ni dengan teknik pengambilan yang khas lah, yang saya akan kongsikan lepas produk sampai saya akan bagi beritahu anda. Dan alhamdulillah dalam masa 2 ke 3 hari saja, bila doktor buat ultrasound, batu tu dah tak ada. Batu tu alhamdulillah dah tak ada dan doktor sahkan boleh discharge sebab dah tak ada. Okay, jadi saya akan kongsikan benda ni kepada anda, pelanggan-pelanggan istimewa saya, boleh dapatkan daripada kami.